Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca kita pada petang ini dengan melihat amaran yang sedang berkuat kuasa. Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta laut bergelora kategori pertama bagi kawasan perkapalan Selat Melaka Utara, Timur Laut Condor, Reef North dan juga Palawan. Pada masa yang sama, Met Malaysia juga masih mengekalkan amaran angin kencang serta laut bergelora kategori kedua bagi kawasan perkapalan Phuket. Amaran-amaran ini berkuat kuasa sehingga 8 Julai 2026 di mana ketinggian ombak boleh mencecah 4.5 meter. Keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, aktiviti perkapalan, aktiviti menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Oleh yang demikian, orang awam yang berada di kawasan berkenaan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati, peka dengan setiap perubahan cuaca yang berlaku di sekitar anda dan sila patuhi amaran pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Baiklah, bagi mengetahui keadaan semasa cuaca negara, kita ikuti pula paparan imej Gema Radar. Cerapan terkini imej radar menunjukkan hujan berserta ribut petir sedang berlaku, namun lebih tertumpu di kawasan tengah semenanjung Malaysia melibatkan kawasan pedalaman negeri Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang dan juga Terengganu. Keadaan ini boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Manakala bagi Malaysia Timur pula, keadaan yang sama juga sedang dicerap buat waktu ini, iaitu hujan berserta ribut petir di kebanyakan kawasan bagi negeri Sabah, namun lebih tertumpu di bahagian Kudat, Sandakan dan juga pedalaman. Manakala bagi negeri Sarawak, hujan berserta ribut petir sedang lebih tertumpu di kawasan tengah negeri Sarawak. Baiklah, bagi tinjauan sebelah malam pula, Met Malaysia meramalkan hujan berserta ribut petir masih lagi boleh berlaku, namun lebih tertumpu di pedalaman negeri Pahang di semenanjung Malaysia. Manakala bagi negeri Sabah pula, hujan lebih tertumpu di bahagian Sandakan, Tawau, Pantai Barat dan juga pedalaman. Manakala bagi negeri Sarawak pula, hujan lebih tertumpu di bahagian utara dan selatan negeri Sarawak. Baiklah, itu saja yang dapat saya kongsikan buat waktu ini. Bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terperinci berkaitan cuaca, gempa bumi dan juga iklim, orang awam boleh melayari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau melalui laman media sosial rasmi kami seperti yang tertera. Sebelum berpisah, kita ikuti terlebih dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama, juga bacaan indeks pencemar udara IPU seluruh negara. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Ahmad Rifai Ahmad Rizwan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.